Assalamualaikum. Jumpa Kak Tun lagi dalam channel Kak Tun. Tapi tiap-tiap episod tak banyak 10 minit saja, tapi anda akan dapat tip-tip dan macam-macam yang Kak Tun akan bagi tahu. Hari ini kita nak cakap pasal selepas kita kahwin, apa yang kita nak? Kita nakkan anak. Setengah orang susah nak dapat anak. Tapi sebenarnya anak pun rezeki mai pada Tuhan. Kalau Tuhan kata ada, adalah. Tapi apa-apa pun kita kena ikhtiar. Ikhtiar tu memang sangat penting. Setengah orang kata dia tuduh lah. Bak mentua kata, oh menantu yang perempuan ni tak mando lah. Setengah orang kata lelaki mando. Jadi Kak Tun rasa lebih baik sebelum apa-apa kita pergi cek dekat doktor dulu. Kita mando atau tidak. Salah seorang mesti ada mando. Kalau doktor kata dua-dua okey dan anda tak perlu risau. Nanti Kak Tun akan ada tip-tip macam mana anda nak dapat zuriat. Tetapi apa-apa pun orang kata kun fayakun. Kena ikut apa, kena berdoa, kena minta pada Tuhan. Sebab rezeki tu, anak tu kira rezeki. Tapi yang tak ada anak, tak usah risau-risau. First kali Kak Tun minta tolong pergi cek dengan doktor. Jangan malu-malu. Setengah orang kalau kita mando betul-betul, kita buat macam mana pun kita tak akan dapat anak. Tetapi kalau doktor kata dua-dua sihat, tapi masa tu lambat, kahwin sampai 8 tahun tak dapat anak lagi, 10 tahun tak dapat anak lagi, macam-macam bomo dah pergi. Tak payah jumpa bomo-bomo sekarang. Orang kata tak payah bomo-bomo ya. Sebab kita ada Tuhan, kita berdoa. Dan Kak Tun ada tip-tip yang menarik untuk orang nak mengandung. Apa-apa pun Kak Tun rasa Kak Tun jumpa Kak Tun selepas ini. Sebab Kak Tun akan bagi tahu macam mana cara kita nak dapat anak. Sekarang bukan comel lagi Kak Tun. Kalau nak jadi macam Kak Tun, nak comel macam Kak Tun, minum produk Kak Tun akan jadi comel doh macam Kak Tun. Kembali bersama Kak Tun. Orang kata ada anak pun susah, tak ada anak pun susah. Orang yang anak ramai pula, banyakkan orang yang tak ada duit ni, orang susah ni, ramai Tuhan bagi anak. Sebab apa? Anak tu rezeki. Tapi orang yang kaya pula susah nak dapat anak. Tadi Kak Tun dah bagi tahu kan, bila kita pergi cek doktor, kalau doktor kata kita dua-dua tak mando, produk Kak Tun boleh membantu. Sebab Kak Tun rasa Kak Tun dah dapat anak Umairah, dah ramai cucu Kak Tun ni. Sebab bila kita dalaman kita mungkin kadang-kadang beranakan kita tak sihat, atau lelaki ada masalah dalaman. Jadi ambil Umar dan Umairah. Jangan kata isteri ambil Umairah saja, suami tak ambil. Jadi isteri ambil Umairah, suami ambil Umar. Dan cara minum macam biasalah. Selepas kita makan, kita minum, kita bancur dengan air biasa atau air sejuk. Dan kita shakekan dia dan minum. Tiap-tiap hari jangan miss. Tapi bila kita dah tahu kita mengandung, terus stop. Tapi sambil minum tu kena doa, sembahyang hajat, minta pada Tuhan. InsyaAllah Kak Tun rasa Kak Tun ramai dah. Sebab bila beranakan kita okey. Jangan kata minum satu kotak Kak Tun tak mengandung lagi. Jangan. 2-3 bulan lah try. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab Kak Tun pun sentiasa berdoa untuk pengguna-pengguna Kak Tun. Dan apa yang pengguna nak, pengguna pun sendiri pun kena doa. Bila nak minum produk Kak Tun minta bismillah, selawat Nabi dan minta apa yang kita nak dan baru kita minum. Sebab segala-gala boleh jadi penawar dengan doa kita. InsyaAllah anda akan dapat zuriat. Sebab Kak Tun dah ramai pengguna-pengguna yang cerita dekat Kak Tun. Diorang dah dapat anak. Kak Tun memang seronok betul dapat anak. Tapi yang anak ramai tak apalah, tak payah cuba-cuba ya. Minum untuk kesihatan saja. Sebab kadang-kadang kita anak ramai pun dalaman kita tak elok, beranakan kita tak elok. Dan kita perlu juga kena jaga dalaman kita. Dan apa-apa pun Kak Tun rasa masa kita dah nak habis. Kembali selepas ini dengan tip-tip yang menarik pada Kak Tun.
Kembali bersama Kak Tun. Kak Tun tak cakap kata macam mana kita susah nak dapat anak. Kak Tun nak bagi tahu di sini, setengah orang bila dah kahwin cakap tak sedia lagi. Bila tak sedia apa kita buat? Makan pil untuk tak nak dapat anak, pergi injection tak nak dapat anak. Yelah bila Tuhan nak bagi anak tak nak lagi, kata tak sedia, tak cukup masa dan kita makan PP dan itulah menyebabkan kita susah nak dapat anak. Setengah orang makan pil sampai 4-5 tahun sebab kata takut nak dapat anak. Nak enjoy dulu, nak seronok dulu baru nak dapat anak. Kahwin tak nak anak langsung. Jadi itu menyebabkan kita susah nak dapat anak. Tapi apa-apa pun anda boleh cuba produk Kak Tun. Kak Tun ada tip-tip nak bagi tahu hari ini. Tip-tip Kak Tun untuk orang yang sudah mengandung. Bila kita dah mengandung, perut kita besar, dia berkembang. Jadi kita gatal-gatal di perut kita, jangan garu ya. Sebab bila kita garu tu, kulit kita lepas kita bersalin, dia akan jadi pecah. Dan memang huduh lah. Kak Tun tak nak lah pengguna-pengguna Kak Tun huduh. Kak Tun nak luar comel, dalaman comel. Jadi bila kita rasa gatal, ambil minyak baby oil, sapu pelan-pelan, gosok-gosok aja. Jangan kata garu-garu dengan tangan kita, ambil tangan gosok. Macam kita gosok kulit kita ni, pelan-pelan macam tu. Dan kita kurangkan gatal. Jangan kata bila dah rasa, setengah orang ambil sampai ambil sikat. Itu tak boleh ya. Sebab lepas tu anda akan rasa menyesal dan memang huduh perut kita tu. Sebab bila perut kita berkembang, kita gatal dan kita gerau. Lepas pada tu habislah sayang. Oh janganlah macam tu. Dengarlah petua-petua Kak Tun ni. Jangan garu, ambil minyak Baby Johnson, sapu dan ambil tangan gosok-gosok. Dan tip-tip bila kita mengandung tu, mengaji-mengajilah. Anak kita boleh jadi anak yang pandai. Jangan asyik buka lagu rock aja. Apa-apa pun masa kita dah habis. Jumpa Kak Tun dalam episod akan datang. Assalamualaikum.